Dalam dunia pendidikan masa kini, kemahiran digital, inovasi dan kreativiti menjadi elemen penting dalam membentuk murid yang berilmu, berketerampilan dan bersedia menghadapi cabaran masa depan. Dalam proses pembelajaran, murid bukan sahaja perlu memahami isi pelajaran, malah mereka juga perlu mahir berkomunikasi, bekerjasama dan menghasilkan bahan pendidikan yang menarik serta mudah difahami. Melalui pengukuhan kemahiran digital, murid didedahkan dengan penggunaan teknologi untuk mencari maklumat, menyusun isi penting, menghasilkan reka bentuk bahan pembelajaran dan membina persembahan yang lebih interaktif. Murid turut digalakkan berinovasi dengan menukar idea pembelajaran biasa kepada bentuk yang lebih menarik seperti video pendek, infografik, poster digital, slide interaktif dan kuis pembelajaran. Kreativiti murid dapat dilihat melalui cara mereka menyusun maklumat, memilih reka bentuk, menggunakan warna, grafik dan gaya penyampaian yang bersesuaian. Setiap hasil kerja mencerminkan idea dan identiti kumpulan masing-masing. Kedudukan terdiri daripada dua, iaitu relatif, longitude dan latitude. Kedudukan, tempat letaknya sesuatu objek dalam sesuatu kawasan. Saya ada soalan. Macam manakah kita menentukan titik rujukan? Cara kita menentukan kedudukan dengan menggunakan titik rujukan adalah seperti yang berikut. Melalui aktiviti ini, murid dapat membina kemahiran komunikasi dengan lebih yakin. Mereka belajar menyampaikan idea secara jelas, berani memberi penerangan serta mampu berkongsi maklumat dengan lebih tersusun dan berkesan. Pengukuhan kemahiran digital, inovasi dan kreativiti bukan sahaja meningkatkan kualiti pembelajaran, malah membantu murid menjadi lebih aktif, kreatif, berfikiran kritis dan mampu menghasilkan bahan pendidikan yang bermanfaat. Dengan penguasaan kemahiran digital, semangat inovasi dan daya kreativiti yang tinggi, murid hari ini akan menjadi generasi masa depan yang lebih cemerlang, yakin dan bersedia untuk mencipta perubahan.